Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat, terutamanya yang berada di Negeri Sembilan yang saya hormati. PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini bukan sekadar soal memilih parti atau calon. Pilihan raya ialah peluang untuk orang Negeri Sembilan menentukan hala tuju negeri untuk 5 tahun yang akan datang. Sepatutnya PRN negeri tidak perlu diadakan sekarang, tetapi ianya terpaksa diadakan kerana adun-adun UMNO telah menarik sokongan dari Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan. Tindakan adun-adun UMNO ini yang kemudiannya berpakat dengan adun Perikatan Nasional telah menyebabkan PRN Negeri Sembilan terpaksa diadakan pada 1 Ogos ini. Justru saya ingin menyeru kepada semua pengundi, khasnya Negeri Sembilan, jadikanlah undian anda sebagai referendum rakyat untuk membantah tindakan tebuk atap di Negeri Sembilan. Perbuatan tebuk atap ini amat berbahaya kepada demokrasi negara kita. Kita tidak mahu ahli politik sewenang-wenangnya mempermainkan undi rakyat. Justru, marilah kita semua hantar satu mesej kepada ahli politik supaya sentiasa menghormati mandat rakyat. Jangan biarkan lagi mereka mempersenda dan mempermainkan mandat rakyat pada masa hadapan. Sejak merdeka, rakyat Malaysia yang berbilang kaum telah hidup harmoni dan saling hormat menghormati. Malangnya sejak akhir-akhir ini, sentimen perkauman mula dimainkan semula untuk menarik undi. Kita tidak mahu api perkauman merosakkan keharmonian yang telah kita bina sejak puluhan tahun dahulu. Justru untuk PRN Negeri Sembilan, saya merayu kepada semua pengundi supaya menolak Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang menggunakan sentimen perkauman sebagai modal kempen mereka. Kempen yang sebegini akan menghancurkan negara di masa hadapan. Akhir kata, saya menyeru sekali lagi kepada semua pengundi, kekalkan harapan di bumi beradat Negeri Sembilan. Kepimpinan Tok Min telah terbukti membawa kemajuan kepada negeri dan bersih daripada sebarang salah guna kuasa. Islam terus berkembang di bawah kepimpinan Tok Min. Kehidupan rakyat terus terbela di bawah kepimpinan Pakatan Harapan. Kerulah mengundi beramai-ramai. Buatlah pilihan dengan ilmu, bukan kerana fitnah. Negeri Sembilan berhak mendapat kepimpinan yang amanah, stabil dan sentiasa mendahulukan rakyat. Kekal harapan, pilih kestabilan.